Okey, hari ni saya nak tukar seat cover. Seat cover untuk saya punya motor ni. Nampak dia dah koyak sini. Dia dah lusuh lah. So kat sini, so saya nak tukar. Yang baru saya dah beli. Dan kita kena buka dululah. So kalau kita nak buka ni, kita first kena cabut S-over dulu. Cabut S-over. Dan belakang ni ada skru 4 biji. Dan kita baru boleh keluarkan seat ni lah, dan kita boleh buat projek. Okey, jom. Okey, saya gunakan ni panggil pelayar muncung bengkok depan dia. So okay. Okay, next step kita kena buka skru ni. Saya guna spanner 10 ya. Kita buka. Okey, setelah buka, saya dah beli dekat online. So dekat sini dia ada yang baru. Okey, yang baru. So kita akan gantikan ini, kita gantikan yang baru. So dia akan nampak lagi comel. Okey, next kita kena cabut lah semua stapler yang ada tu, dan kemudiannya baru boleh pasang yang baru lah. Okey, inilah hasilnya. Tengok hasil beli online. Dan tadi saya pasang di kedai. Okey, kalau kita tengok dekat belah bawah dia, okey. Belah bawah dia pemasangan sangat cantik. Okey, kena guna stapler yang heavy duty itulah. Stapler kat kedai tu yang juga canggih. So sekarang kita pasang balik. Alright. Okey, setelah pemasangan. Okey. Dia nampak handsome. Tengok belah sana pula. Okey, puas hati, puas hati. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.